subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. So, yang pertama sekali. Okey, ready? Okey, bagus. Okey, ni nampak macam game. Game apa tu? Pemain Mario. Mario. Tapi tak ada Mario dia ready. Dia jadi Mario. Okey. So, yang pertama sekali, okey. Apa dia yang dimaksudkan dengan subjek? Bagian ayat yang menjadi pokok atau fokus perbincangan. Okey, dah menjadi pokok ataupun fokus perbincangan. Okey. Contohnya cikgu, murid, kerusi, apa lagi? Bak komputer, meja, aircon. Nah, itu adalah benda menjadi pokok ataupun pokok perbincangan. Okey, maksudnya. Okey. Contoh. Okey, subjek ni terdiri daripada frasa nama. Okey. Satunya kata nama dan juga frasa nama. Kata nama. Okey, kita tengok contoh ayat yang ada. Okey, contoh ni adalah contoh subjek. Ali, kereta. Okey. Ali ni manusia. Ni objek. Kenderaan. Betul tak? Itu adalah subjek. Okey, so dalam ayat mana kita nak menentukan subjek dan juga predikat. Okey, predikat. Okey, contohnya dalam ayat mana satu subjek? Ali. Ali. Ali adalah subjek. So membaca buku ni adalah predikat. Okey. Betul tak? Okey. Kalau kita tengok pula predikat tu macam mana pula? Apa yang dimaksudkan? Okey, dia faham tak subjek sekarang? Dia lebih kurang macam. Okey, cuba baca. Predikat adalah Ayat yang memberikan maklumat atau menerangkan tentang subjek. Betul. Dia menerangkan subjek. Contoh, cikgu sedang apa? Belajar. Pelajar sedang Belajar. menerangkan subjek. Tadi Ali tengok apa tadi dalam ayat tu? Ali membaca buku. Okey, kita tengoklah contoh. Apa yang ada dalam predikat ni terdiri daripada 3. Iaitu Kata-kata, kata adjektif, frasa lain. frasa lain. Tadi pun ada frasa juga kan? Kata adjektif, kata kerja. Macam mana kata kerja tu? Kita tengok. Okey, contoh dia adalah sama juga. So mana? Tadi Ali adalah sebagai subjek. Ini predikat. So inilah predikatnya kan? Gabriel membaca buku. Apa dah? Beza antara subjek dengan Predikat. Baik. Kita dah sampai soalan. Okey, soalan. Okey, baik. Yang pertama, soalan ni ada pelbagai jenis. Okey, kalau nak jawab silakan. Okey, baik. Tapi tak ada cerita. Okey, cikgu nak bagi perempuan dengan lelaki. Kalau salah, kita bagi ni. Nasi dah, biar nasi dia bagi. So, kalau dia salah, jawab lah. Sebab dia yang salah, okey? Bagus. Pandailah. Okey. Siapa dulu ni? Awak kosong punya ni. Betul, cepat. Ya. Semua. Okey, kosong. Okey, baik. Lelaki dulu okey Dalam masa 5 saat. 5 saat saja boleh jawab. 5 minit. 5 minit aku. Balik 5 minit aku. Soalan yang pertama, mana kata subjek dalam penghitungan sangat cantik? 5, 4, 3, 2, 1, salah. Okey.
Lambat. Okey, mana okey, mana? Pada 5 saat. 5 4. Okey, bangun. Baca soalan dulu. Manakah subjek dalam ayat bunga itu sangat cantik? Okey, mana dia jawapan dia? Bunga. Bunga. Baik, okey. Tengok siapa. Bertenang. Okey, jawapan dia adalah Correct. ha. Satu tak? Asyik. Okey. Baik, bagus. So, jawapannya adalah bunga Itu. Masuk dalam bracket ni sangat mendengarkan. Sangat cantik. Ni tak tadi kata adjektif. Predikat sangat cantik. Yang ada dua. Fair. Terima kasih. Itu sahaja soalan nanti. Tak ada. Mana Haji? Haji nak pergi dulu. Haji dah selesai soalan. Tidak ada. Itu ada dah bagi dia lagi kali. Okey, okey. Soalan. Ya Allah. Boleh? Boleh. Okey, baik. Soalan dia. Ini kan? Okey, soalan dia. Jadi lah. Belum. Okey, sini tak apa. Okey, baik. Apakah fungsi predikat? Apa? Buat soalan dia. Yang bagilah program kat dia. Betul. Tak, ini dah yang ketiga. Awak yang tak beritahu tadi. Baik, sound yang ketiga. Apa fungsi subjek? Apa yang dimaksudkan dengan subjek? Dia. 1, 2, 3. Okey. Macam fungsi tu kan. Subjek dia lah. Contoh satu. Betul tak? Betul. Masa nama dengan okey. Yalah, hari ni soalan cikgu bagi dah. Oh dah, cukup dah 3 round kita dapat. Okey. Okey, baik, dengan tuan-tuan. Apakah subjek dan predikat dalam ayat berikut? Apakah subjek dan predikat dalam ayat berikut? Guru itu sedang berlari di padang sekolah. Guru itu sedang berlari di padang sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Betul.
tak jadi Subjek. Contoh kereta sedang dipandu oleh Cikgu Syarif. Okay. Jadi siapa dia tu subjek? Apa subjek? Kereta. Kereta tu dipandu oleh siapa? Boleh? Okey, so aktiviti yang seterusnya adalah tolong ambil kadang-kadang dia tu klik dekat video tu stop. Nak tengok, tak? Macam video. Okey, macam tadi juga cikgu bagi masa kumpulan ni dah. Okey, dalam kumpulan, so kumpulan lelaki ni berapa bulan? Poin berapa orang ni? Lelaki berapa orang? 5 ni? 10. 2, 4, 6, 8, 10. 5. Ni 5. 15 lah. Okey, awak bentuk satu lagi kumpulan untuk perempuan. Sebelah sana. Apa? Okey, cepat. Gigi cuma 5 orang je. 5 orang. Okey, sama juga meja awak macam ni juga. Cuba betul. Masih ke meja tu. Tukar meja tu, tukar meja tu. Dapur meja tu.